Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, ini adalah video demo bagaimana anda boleh mendapatkan interest untuk kempen pemasaran Facebook anda. Okey, first kali anda login, kemudian anda perlu klik pada bahagian ni, interest drill kat sini. Kemudian just masukkan keyword anda. Let's say anda jual tudung. Tekan perkataan tudung macam ni. Tekan butang go. Okay, di sini anda nampaklah interest yang berkaitan dengan tudung. Okay, di sini anda boleh nampak jumlah audience. Okay, just select macam ni. Okay, kemudian tekan butang copy dan dia akan masuk bawah ni lah. Jadi dia bagi tahu sekali jumlah total audience dia berapa. Okay, copy dan paste di kempen anda. Okay, kalau anda jual jubah, maybe anda boleh letak kataan muslimah macam ni. Tekan butang go. Keluarlah busana muslimahku, baju-baju muslimah. Okay, so banyak yang anda boleh fikirkan. Okay, saya tak galakkan anda select all macam ni. Saya galakkan anda check satu-satu kalau dia punya interest ni terlalu banyak. Okay, nanti kalau anda select all, nanti dia punya jumlah audience dia terlalu besar. Okay, dan kadang-kadang dia punya interest ni tak match dengan keyword anda. Kadang dia lari. Okay, so better anda tengok dululah. Okay, tapi kalau anda let's say macam ada 3 page, lepas tu anda dah tengok semua berkaitan, just select lah all. Tapi kalau dia punya page ni terlalu banyak, okay, digalakkan supaya tidak select all. Anda kena check dahulu, semak dahulu, sebab tujuan dia ialah kita nak pastikan interest kita memang bertepatan dengan apa yang kita nak. Okay, contoh macam katalah macam kalau saya type perkataan guru, okay, saya nak target cikgu. Kalau saya type perkataan guru, dia banyak, dia keluar macam ni. Nampak? Anil gurung macam ni pun dia masuk. Jadi pastikan keyword anda tu bersesuaian dengan apa yang anda pilih. Okey. Okey, itu saja kalau untuk mengenai interest. Sekian, terima kasih. Saya harap video ini dapat membantu anda menghasilkan kempen Facebook yang lebih baik. Okey. Assalamualaikum.